Okay, kita dah sampai di wind farm. Angin kuat dan hujan basah banyak sikit. Udah. Dia bunyi kipas tu macam bunyi enjin kat terbang kan. Okay, kita sedang berjalan menghala ke mana tau? Menghala ke setiap benda ni lah. Oh, dia boleh balik bawah eh? Baru pusing satu kipas ni. Jadi kita depan dia, saya kita belakang dia. Okay, tadi kita telah berjaya menerbangkan drone. Tapi di sini lagi mencabar daripada di dekat tadi sebab angin yang kuat dan posisi matahari backlight susah sikit nak inilah rakam video. Dan kita takut juga drone tu tertarik kena langgar dengan apa tu, kipas kincir tu. Tapi alhamdulillah drone selamat. Yes. Di Shelly Beach, pantai yang memang cantik. Air masih biru lagi, tepi biru je. Antara apa tempat ni? Kita sekarang berada di Shelly Beach. Shelly Beach ni tak ramai orang tahulah. Di kawasan hampir dekat farm di sana tu. Wind farm sebelah sana. Dia tak ada kawasan Pantai. Oh, sana batu kan? So kalau tu terus terjun terus air. Okey. Jadi kita ada dia punya beach. Pantai. Okey. Kita akan cuba terbangkan drone di kawasan Shelly Beach.
Tapi mana kan sekarang musim sejuk, jadi setiap kali kita on drone, dia kena warm up dulu. Drone pun sejuk. Okay, mengambil masa 2-3 minit.